Assalamualaikum. Nama saya Amsyar Wazir bin Juraimi. Saya daripada Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Nombor matrik saya adalah B1125106110. Saya dari kursus Sarjana Muda Sistem Penyelenggaraan Teknologi Elektrik dengan Kepujian. Okay, dalam video ini saya akan menerangkan secara lengkapnya cara penggunaan kilometer yang sebetulnya. Kilometer ini juga adalah yang sangat penting dalam bidang elektrik. Yang keempat adalah jangan kepit dua kabel serentak ketika mengukur arus. Okey, yang terakhir adalah ketika mengukur voltan atau rintangan, pastikan selector ni selector ni make sure unit dia betul lah. Yang tak salah. Okey, sebelum menggunakan kilometer ni, terdapat beberapa langkah keselamatan asas yang perlu kita patuhi. Okey, yang pertama, jangan sentuh bahagian logam yang terdedah pada kilometer. Okey, pastikan sebelum guna kilometer ni tangan kita mesti kering, tak basah. Okey, pastikan kilometer yang kita pakai ini dalam keadaan baik. Pastikan sebelum pakai tu cek bateri semua. Okay, untuk demonstrasi ini saya tidak akan menguji pada mana-mana beban yang sebenar, tetapi saya akan menerangkan fungsi-fungsi butang, bahagian dan teknik penggunaan yang betul. Okay, pada hari ini kita menguji menggunakan kilometer daripada brand Abotest ST208. Okay, kilometer ni adalah milik saya yang saya beli dekat Shopee. Tak kisahlah kalau anda nak buat pengujian menggunakan kilometer brand apa, selain Abotest ni boleh. Janji je kilometer. Okay, sebelum saya tunjuk cara penggunaan kilometer, saya terangkan dahulu bahagian-bahagian yang penting pada kilometer. Okay, yang pertama adalah klem jaw ataupun rahang klem. Bahagian ini berfungsi digunakan untuk mengapit kabel dan ia mengesan medan magnet yang menukarkan kepada bacaan arus. Okey, seterusnya adalah rotary switch ataupun dikenali sebagai knob function. Butang-butang ini ia berfungsi untuk memilih jenis ukuran seperti ampere, voltage dan lain-lain. Okay, seterusnya ada skrin paparan LCD juga. Ia menunjukkan nilai bacaan kalau kita test lah, uji ini semua. Okay. Selain itu kita ada port terminal line arus. Kilometer juga mampu mengukur 1000 ohm, 1000 ohm, 600 voltan AC/DC, ukur hertz, ukur continuity, ukur suhu, voltan, AC/DC dan live untuk klem jaw ni, sama ada arus ke tak ke kabel. Kilometer juga sangat sesuai digunakan oleh juruteknik dan penyelenggara kerana ia selamat dan cepat dan tidak memerlukan kabel ditanggalkan. Sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakan kilometer. Okay, pertama kita akan menghidupkan pada julat M. Kita nak test klem jaw sekarang ni. Okey, kalau cara nak gunakan klem jaw ni, tekan picu ni dengan jari tangan. Okey, pastikan nak kepit kabel ni dengan klem jaw ni, make sure buka open macam ni. Lepas tu kita klem. Okey, walaupun kabel ni make sure ni dengan AC sebab ni kabel AC. Kepit je ni. Okey, ini cara-cara yang selamat cara selamat. Okey. Sekarang kita nak test menggunakan kilometer, nak test voltan. Jadi kita sambungkan prop dulu, merah dan hitam.
Okay, make sure prop ni masuk di tempat yang betul prop dia. Hitam ni masuk kat common. Merah masuk ke input. Okay. Nampak Okay, nak test volt, kita pusingkan selector ni kepada volt DC. Okay. Sekarang kita nak test ni, test voltan. Okay, sentuhkan prop terminal ni ke sini. Ni AC/DC AC Okay, lawak bacaan tu. Nampak? Okay. Itu caranya untuk ukur voltan menggunakan kilometer. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan cara membuat continuity test ataupun keterusan kat kilometer ni. Okay, yang pertama sekali kita select dulu selector ke buzzer ataupun continuity test. Nampak? Okay, lepas tu kita akan select kepada buzzer. Kita akan test gunakan prop je. Soalan tak ada beban, kita akan test gunakan prop saja. Okay. Kalau ada bunyi, ia bermakna continuity test dalam keadaan baik dan bersambung. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan cara mengesan arus menggunakan clamp jaw ni atau pengepitnya lah. Okay. Yang pertama sekali, kita akan setkan selector ni kepada live ni. Okay. And then kita akan alihkan kepada kabel ni. Okay, nampak tak dia ada bibit tu? Okay, ia menunjukkan ada arus yang sedang mengalir pada kabel ni. So jadi inilah kelebihan kilometer ni, dapat mengetahui sama ada arus ada ke tidak menggunakan clamp jaw. Okay, sekian demonstrasi penggunaan kilometer daripada saya, Syawazir bin Juraimi. Walaupun saya tidak melakukan pengukuran sebenar dalam video ni, tapi saya telah menerangkan dengan jelas cara penggunaan, fungsi-fungsi utama serta langkah keselamatan.